Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni aku nak tunjuk korang tempat hiking yang best di Setia Alam Shah Alam. So tempat hiking yang best ni adalah tempat di mana terletaknya Bukit Sapu Tangan dan juga Tasik Cermin. Kat Shah Alam ni. Mula-mula kita orang parking dekat parking lot di rumah kedai dan kita berjalan sikit lah dalam 3 minit macam tu lah berjalan ke perumahan, sebab kita orang tak boleh nak parking dekat pintu masuk sebab dia akan melalui tepi perumahan mewah di sini, di Setia Alam ni. So kita tak boleh nak parking di situ sebab situ adalah parking perumahan awam. So kalau korang parking kat sana, kemungkinan korang akan kereta korang akan diangkut oleh MBSA lah. So jangan parking merata-rata, just parking dekat parking lot di tempat rumah kedai dan berbayar. Bayar berapa sen je sana, dalam 80 sen kot sejam, macam itulah. So korang akan ke Mirror Lake atau Tasik Cermin. Perjalanan ini memakan masa sejam 23 minit lah. Kita orang dengan santai, dengan lepaknya dan sebagainya. Sejam 23 minit lebih kurang perjalanan dia, sebab kita orang ambil jalan shortcut. So mula-mula dia akan bagi pacak kat kita. Memang dia menaik lah. Biasalah kita naik bukit kan, dia akan menaik lah, tapi tak adalah teruk sangat. Mula-mula introduction dia tu tak teruk sangat. Lepas tu kita akan berjalan mendata seperti biasa. Dia sebenarnya trail hiking ni banyak tau. Dia ada 3 trail ke 4 trail macam tu. Trail pertama itu trail Tape. Trail Tape ni dia adalah trail motocross dengan trail untuk mountain bike. Dia trail untuk dia mountain bike lalu. Dan trail kedua adalah B1 section. Trail ketiga adalah C1 section. Di mana kita akan melalui Big Garden dan juga terus ke lake lah, terus ke Mirror Lake lah. So tempat dia memang agak sejuk, fresh, dengan pokok-pokok bulu, pokok-pokok rumbia ni, dengan berduri-berduri ni. So korang hati-hatilah. So pakai slipper atau kasut hiking yang sesuai kerana ia amat licin. So ini adalah tempat berehat sekejap. So dia tempat ni menarik sebab dia ada akar pokok yang cantik. So ramai orang bergambar di pokok ni. So memang tempat ni memang lawa lah. Sebab itulah kita orang naik ikut B1. Saya nak terangkan, kita akan melalui B1 lah. So ini adalah tempat yang cantik lah untuk bergambar. Korang boleh manjat sebagainya. Ini adalah Peak Garden. Setelah korang berjalan sikit, lepas tu korang akan menemui Peak Garden. Peak Garden tu tempat di mana banyak anjing lah kat sini. Kalau korang nak sedekahkan anjing ni, roti-roti, bawa lah roti banyak-banyak sikit sebab ada roti. Dan kemudian kat depan tu ada orang jual air. Memang jual air lah. So korang boleh refresh lah. Kalau korang kehabisan air ke apa, ada jual air kat tengah-tengah garden tu. So korang akan berjalan turun ke bawah dengan hati-hati sebab jalan agak licin sikit. Sebab jalan berselut, biasalah di kawasan kawasan yang akar-akar kayu dan sebagainya. So korang berhati-hati, takut tersepak dan terpelanting ke bawah. So kita akan berjalan relax je, enjoy je. Sebab aku jalan slow-slow dengan ambil gambar, ambil gambar pokok-pokok, aku menikmati keindahan alam. So tak adalah ni sangat, tak adalah orang stres sangat. Cuma nak ke Bukit Sapu Tangan je lah yang agak bukan nak kata ekstrim, tu tak ekstrim sangat. Dia agak macam menaik itu perkara biasa. Sebab kita nak pergi puncak kan. Ni kita nak pergi ke Tasik. So ke Tasik ni tak ada. Yang ke puncak Bukit Sapu Tangan tu nanti aku akan ceritakan selepas ini. Macam tu. So sebab dia video yang sangat panjang, nanti korang akan bosan pula tengok aku punya ni. Aku nak cepatkan, nanti korang akan pening kepala. So ini adalah jalan dia. Jalan nak ke Tasik Cermin. Sebab jalan Tasik Cermin ni dia agak confuse sikit. Kalau korang salah sikit,
salah masuk lorong, korang akan patah balik semula pulang ke rumah. Ataupun kalau korang balik, korang salah masuk lorong, nak balik ke Tasik Cermin, korang akan patah balik ke Tasik Cermin. Macam tu. Ini adalah trail ke depan tu adalah trail Tapir. So kita orang tak ambil trail Tapir, kita orang ambil trail B1 section. Kita orang ambil B1 section, kita turun ke bawah, dia ke kiri tu dia C section dan juga long station B1. Kita ambil long station B1 lah. Kita ambil so kita akan pergi ke station B. Station B tu adalah tempat lepak, tempat rehat dan tempat yang macam korang nak berteduh lah. Dia akan ada ruang yang luas macam ni. Korang kena mendaki. Ni adalah bike cross, mountain bike cross untuk diorang jalan, untuk diorang lalu lah. So time kita orang pergi ni tak ada, alhamdulillah tak ada orang naik basikal. So jalannya agak lengang, jadi kita orang tak perlu dah bersembunyi. So kita akan pergi ke C section ni. Ni C section. Kemudian kita akan pergi ke B1 station. Kita orang pergi jalan-jalan pun sejauh ni sebab kita orang nak nak training. Nak training naik bukit. So dia agak mencabar sikit lah. Tak adalah mencabar sangat. Okey lah sebab level bukit lah. Sebab lupa pula bukit ni tak adalah tinggi mana pun. So korang boleh lah jalan dengan santai. Ada orang siap bawa anak lagi. Ada satu lagi jalan, kita akan jalan ke, kalau Tapai Trail tu, Tapai pula dah. Tapir Trail tu dia agak panjang. Dia jalan okey, relax tapi panjang. Yang sangat-sangat panjang. Sampai 2 jam lebih. Aku balik tadi ikut Tapir. Tapir Trail dia memang sampai 2 jam lebih. So ini adalah tempat dia. Tempat rehat B1 tu, section tu yang aku cakap tu. So kalau ke kanan kita akan ke Bukit Tisu pula, Bukit Sapu Tangan. Ke kiri kita akan pergi ke Tasik. So kita orang cakap tak apalah, kita pergi Tasik dulu lah, kita makan sebab dah tak breakfast lagi, lapar. So kita kata tak apalah, kita pergi ke Tasik dahulu, baru kita naik ke Bukit Tisu. Sebab daripada Tasik tu kita boleh naik ke Bukit Tisu. So kita turun. Kalau korang tahulah, kalau turun ni nanti nak naik ikut jalan ni memang menangis sikit lah. So kita tak lalu jalan ni, kita akan lalu ke Long Trail. Long Trail ni jalan yang Tapir tadi. Jalan Tapir tadi memang sangat-sangat jauh, berselut dan licin. So korang berhati-hatilah, dia selut sangat-sangat. So ini adalah dia akan menurun dan korang akan relax, berhati-hati sebab jalan yang agak licin. Kemudian ada akar-akar kayu yang boleh menyebabkan korang tersandung ke bawah, boleh tergolek ke bawah. Dan ada air terjun. Memang sedap air terjun ni, bunyi dia memang agak dia agak menarik lah. Bunyi air terjun ni memang tenang. Dan sepanjang-panjang jalan dia akan ada mata air. Akan ada mata air, bukan air terjun sangat pun, dia macam mata air lah. So kita jalan depan sikit, kita akan sampai ke Tasik tersebut. So di Tasik ni korang boleh membeli nasi lemak RM5. Air dalam botol disediakan dalam botol 600 ml tu. Air macam Nescafe, air barley limau dan lain-lain lagi. Betul ada 100 plus dan sebagainya. So dalam harga, dengan harga RM5 juga. So total RM10 untuk makan kat sini. Okey lah, RM10. So ini adalah tempat dia, view dia. Kita akan makan sambil view Tasik. Tapi sebabkan ramai sangat orang, agak padat lah. Biasa lagi cuti. So korang nak berenang pun boleh, tapi tak digalakkan sebab ada orang lemas. Dan juga korang boleh kayak. Ada sewa kayak kat situ. Korang nak kayak, korang boleh sewa kayak kat situ. Sewa aku tak tahu berapa sebab terlampau ramai sangat. Aku dah stres nak pergi tenang tapi ramai. Biasalah aku jenis orang tak suka kan duduk kat orang ramai ni. Inilah saja Tasik dia, memang menarik. Korang boleh datang.